Dah penat guys. Penat. Adik mana? Sebelum korang enjoy the video, by the time korang tengok video ni on 7 Oktober 2025, hari ni birthday adik. So korang wish birthday adik dekat komen, okay? Thank you and enjoy the video lah. Bye. Hai, Assalamualaikum. Good morning dunia. Sementara adik ada belum balik you, so I decided to ikut adik pergi hiking. Try nak capture sunrise. Tapi kita tengok dapat ke tak. Sekarang pukul 6.31. Kita akan gerak pukul 7. So insyaAllah kalau ada rezeki kita dapat capture sunrise. Kalau tak ada, sorry lah guys, kita cuba next time. Okay, kita cuba-cuba je ni. So, see you guys. Sekejap lagi. Dah siap. Kita buat tripod. So, nanti kalau ada rezeki kita standkan dia, kita buat time lapse untuk sunrise. Okay guys? Hari ni eyeliner saya cacat. Sebelah sini pendek, sebelah sini panjang. Main tengah jalan. Dan jogging dengan adik. Adik. Wow, hari ni ramai guys. Adik kata selalu tak ramai macam ni. Tak tahulah kenapa ramai. Hari ni hari Ahad, so macam baby, macam family day. Before this kan, dah pernah hiking dah bukit ni. Dulu dia tanam merah aje. Merah. Lepas tu masa tu hujan, so dia berlecak. Sekarang dah jalan tar. For the second time. Ada doge. Hai. Baru berapa meter ni dek? Stamina kakak dah tak ada dah. Korang enjoy je lah bunyi nature kan. Agak laju. Kat atas tu nanti view lagi cantik. Excited for that. Bukit dia. Ayo. Dah penat guys. Penat. Kita jangan give up. Is it first and last? No. This is my second time. But is it the last? Cantik. Kecilnya. Baru tanam kot. Dia tak letak baja.
Sabar guys, kita jangan give up. It's too early to give up. And finally, we are here. Sikit lagi. Oh my god, bukit dia. Hey cutie. Comel. Finally, we are here. Ramainya. Penat. We are here guys. Bukit Jementah. Siapa nak baca sila pause. Banyaknya dog. Ya, that view. Salah guys. Wrong info. Adik kata tadi tu Bukit Cinta. So kita continue kita punya perjalanan ke Bukit Jementah pula. So rasanya nanti family yang ramai-ramai tadi tu dia akan stop dekat Bukit Cinta tu sebab ada budak-budak. So sampai situ je lah kot. Sebab Bukit Jementah dia lagi tinggi. Bukit Cinta tu dia takat tu je tadi. Tapi sambuat dia Bukit Jementah dek. Dan ada bukit guys. It's okay for the sake of the moments. Tengok tak berapa curam dia. Macam gitu guys. Berapa degree ni dek? 40. Stamina dia kuat. Dan ada bukit. Bertabahlah. Cantiknya pokok tu. Ranting-ranting je tinggal. Oh, infinity. Empat langit je. Kita dah nak sampai to the final destination guys. Finally. Oh, it's so nice. Oh, cantik. Apa guys? Sini atas. Gerak. Okay. Ini baru ada signboard Bukit Jementah. Kat bawah tadi signboard Bukit Cinta. Tapi saya tak tunjuk. Nantilah turun kita tunjuk. Kita akan stand kamera kat sini. Ya. Nice view guys. Okay guys, saya dah stand kamera. Kita buat time lapse. Kita tinggal kamera kat sana. Cantik tau guys. Kalau dalam kamera tak pastilah korang nampak ke tak. Tapi kan, in real life, it look like a drawing. Cantik. Dia macam lukisan. Amazing. Cuba kita cuba zoom. Zoom kau? Zoom. Ada bukit-bukit, ada gunung. Cantik. Still recording guys. Sekarang pukul apa? 7.33. Kita tengok lah sekejap lagi dalam 7.45 kita gerak. 7.40 ke kita gerak.
Sorry guys kalau tadi tak banyak time lapse tu, tak banyak movement. Saya rekod sekejap je. And then matahari macam lambat naik hari ni, ke belum dia punya timing untuk naik, I don't know. Tapi sekejap lagi ada family nak datang rumah, so kita tak boleh lama-lama macam tu. So next time ada masa lagi kita hiking lagi. Okay adik nanti kita repeat lagi, okay? Dengan adik of course dia akan repeat. Adik dia suka-sukan. So maybe 7.40 kita gerak. Okay, 7.40 kita kemas. Sorry guys, tapi nice view, worth it. And udara sangat fresh, sangat segar. And of course, you berpeluh. So, jangan menyesal. Okay, banyak lagi masa, kita boleh rekod lagi. Okay guys. So, okay, jomlah kita. Sekejap lagi kita pack 7.40, kita start pack. Lagi 5 minit, 6 minit macam tu. So nanti kita turun. Okay. So korang enjoy the time lapse, okay? Guys, jom kita gerak. Oopsie. Dah adik, jom. Okay, jom. Adik ajak ikut jalan shortcut. Jalan shortcut dia menarik guys. Cuma dia a bit semak. Bye. Next time kita hiking lagi, okay? Ramai orang dah. So, ini jalan shortcut dia. Okay. Dah ramai orang dah. Ini jalan shortcut guys. Kalau korang tak nak jalan shortcut, nak jalan tak, ikut jalan tadi. Korang ikut je jalan yang bertar tu. Kita orang ni, saya berani sebab ada adik je. Dia dah biasa kat sini. Oh, korang jangan ikut cara kita orang. Kita orang tak bawa botol air, tak bawa apa-apa. So kalau korang nak naik sini, dia bukit dia a bit curam. So korang prepare air seeloknya. Okay, bawa botol air. Botol air. Oh my god. Punya jalan so mencabar ya. Oh, tu. Korang dengar tak bising-bising? Tak tahu korang dengar ke tak. But ya, itu mesti family yang ramai-ramai tadi. Tengah bergambar dekat bawah tu. Turun bukit sedap, naik tadi seksa. Korang pernah perasan tak? Kalau korang pergi mana-mana, kan? Korang rasa perjalanan tu jauh sangat. Tapi bila korang on the way balik, korang rasa sekejap je. Pernah tak korang rasa macam tu? Kenapa Adik, mana? Jangan tiba-tiba lupa. Ada lagi satu jalan sebelah sana. Dia boleh lupa. Wow. Yo, semaksnya, semak. Back to that question. Korang pernah terfikir tak kenapa jadi macam tu? Pergi rasa jauh, balik rasa dekat, rasa sekejap. Cuba komen. Oh my god. Oh, the rumput is so tinggi. Ouch. Kenapa? Jangan. Wow. Wah, dah nampak. Oh, ramainya. Wah, dah ramai. Oh my god, meriahnya. Oh my god. Family day ke? So, ramai people. Tadi kita ikut jalan bawah kan? Jalan ni kita ikut. So, kita ke atas ni pula. Ini jalan shortcut dia. Wow, ramainya. Family day ni, baju semua sama. Ya, budak-budak kecil pun hiking mat.
Mantap tu, respect. Budak pun aktif. Suka. Padi ni bang. Dia paling tinggi. Lagi sini dia paling tinggi. Macam tu guide dia kot. But interesting. Ramai gila. Bye. Aja tengah bergambar. Ramai. Adik hati-hati. Bye guys. Enjoy the view. Ramai. Seronok. Cuma tu lah, dia tempat ni belum diiktiraf tourism attraction lagi. Sebab facilities dia pun and dia punya laluan pun belum ni lagi. Hopefully lah, korang doa lah supaya tempat ni akan jadi tourism attraction. Okay. Korang dah on the way turun. Turun sedap, dia tak menghangat. Turun bukit. Okay. Lagi ada family nak datang. So, kita tak boleh nak lama-lama sangat kat atas. Okay. Apa yang kita dapat capture, itu je rezeki kita hari ni. So, next time kita hiking lagi. Okay. Kata saya rasa sihat. Saya berpeluh. Saya berpeluh guys. Tak sabar nak minum air. Nak minum. Finally dah sampai rumah. Penat ya. Jogging. Bukan jogging, hiking. Tapi satisfied. Okay guys, saya nak rehat. Rasa video ni sampai sini je. Thank you so much for watching. Jangan lupa komen, like, comment, share and subscribe. Thank you and take care of yourself wherever you go. Have a nice day. Bye. Alah, tak boleh buat betul lah.